Tak sangka kan? Tamat juga kita punya PLKN selama 3 bulan. Kau dekat luar sana, jangan lupa aku pula. Kau pun sama lah Ikhwan. Nanti kat luar sana, jaga diri elok-elok tau. Jangan lupa telefon aku tau. Kau nak balik dekat mana ni? Aku balik Pasir Tunggu. Kau balik mana? Aku pasti juga, pasti gudang. Weh, jauh. Kau boleh tak tanda tangan dekat baju aku, lepas tu tulis nama dengan nombor telefon? Boleh je. Nanti kau datang Pasir Tumbuh, jangan lupa kontak aku tau. Boleh. Ikhwan, kau tulislah nombor kau sekali kat baju aku ni. Baik. Nombor aku ni kau save betul-betul tau. Ya, baik. Dah. Okay. Aku nak tanya, awet kau macam mana? Awet aku dalam camp ni Ya. dah putus dah. Kenapa kau putus? Lah, kita orang ni couple kontrak je selama 3 bulan. Kira bercinta kat sini je lah. Dia bukan sayang betul pun dekat aku. Dalam camp je lah. Habis kan, dia couple balik dengan pak wu dia. Dah, mak aku dah sampai. Okey lah, Ikhwan. Nanti kita jumpa lagi Baik, Jangan lupa kontak aku tau. kau pun jaga diri baik-baik tau. Baik. Dasar Ikhwan. Awet kontrak kau tu, awet aku dah kecil kau tahu. Sampai hati. Ayah aku mati.